Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Aimi Amalina binti Azizan dan hari ini cikgu akan membentangkan tajuk kecil dalam bab 10 iaitu teleskop angkasa lepas. Tajuk ini adalah sebahagian daripada pembelajaran sains tingkatan 3. Pembelajaran ini adalah berdasarkan standard kandungan 10.2 iaitu perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Standard pembelajaran iaitu standard 10.2.1 iaitu berkomunikasi mengenai kepentingan perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam penerokaan angkasa lepas. Pada kali ini, cikgu akan terangkan mengenai aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. Salah satu aplikasi teknologi tersebut ialah teleskop angkasa lepas. Mari kita lihat video mengenai teleskop angkasa Hubble yang telah dilancarkan pada tahun 1990 oleh NASA, iaitu sebuah badan pemerintah Amerika Syarikat yang bertanggungjawab atas program angkasa awam negara itu dan juga kajian sains angkasa. Teleskop angkasa Hubble adalah teleskop angkasa lepas yang dilancarkan ke orbit bumi rendah pada tahun 1990 dan masih beroperasi sehingga kini. Ia dinamakan bersempena dengan nama ahli astronomi Edwin Hubble yang menemukan galaksi di luar Bima Sakti. Saiz teleskop angkasa ini menyamai saiz sebuah bas. Berikut adalah 5 gambar yang telah ditangkap oleh teleskop angkasa Hubble. Maksud teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh seperti bintang, planet, bulan dan sebagainya. Terdapat 7 teleskop yang banyak digunakan oleh ahli astronomi dalam penerokaan angkasa lepas. Contoh teleskop yang pertama ialah teleskop Sextant Astronomy yang digunakan untuk mengukur attitude dan ketinggian bintang, contohnya matahari. Ini adalah contoh teleskop Sextant Astronomy. Okey. Yang kedua. Teleskop yang kedua ialah teleskop Galileo. Ialah teleskop yang paling banyak digunakan oleh ahli astronomi. Teleskop ini dicipta sekitar tahun 1906 oleh Galileo Galilei. Teleskop yang ketiga ialah teleskop angkasa Hubble, ditempatkan di orbit bumi iaitu dengan ketinggian 500 km dari bumi. Kegunaan teleskop ini ialah untuk memerhati, mengumpulkan maklumat dan juga merakam imej optikal yang sangat jelas tentang galaksi dan nebula serta menyumbang pemahaman kita tentang alam semesta. Teleskop yang keempat ialah teleskop radio. Fungsi teleskop radio ialah alat yang mengesan dan mengumpul gelombang radio dari objek angkasa lepas dan berfungsi dalam bidang astronomi radio. Teleskop yang kelima ialah teleskop angkasa Spitzer. Fungsi teleskop ini ialah untuk mengesan aktiviti angkasa lepas yang sangat jauh dengan menggunakan cahaya inframerah untuk melihat objek angkasa yang sangat jauh, sejuk dan tersembunyi oleh debu yang tidak dapat dilihat oleh teleskop optik biasa. Teleskop yang keenam ialah teleskop pembiasan dan juga teleskop pantulan. Teleskop pembiasan menggunakan pembiasan cahaya oleh kanta untuk mengumpul dan memfokuskan lagi membentuk imej angkasa lepas. Teleskop yang ketujuh ialah teleskop pantulan yang menggunakan pantulan cahaya pada cermin untuk mengambil dan menghantar gambar foto tentang angkasa lepas. Itu sahaja pembentangan cikgu untuk hari ini.
Terima kasih kerana memberi perhatian. Cikgu harap anda semua kini lebih faham tentang peranan dan kepentingan teleskop dalam penerokaan angkasa lepas. Assalamualaikum dan selamat belajar.